Okey, dulu korang tahu kan, kita pakai jenama Pro 8, sekarang kita dah tukar pergi kepada Magnic. Kita dah rebrand brand ni So yang ni oil stop leak, yang ni radiator stop leak. So masalah-masalah yang ada dekat kereta yang lama-lama ni mungkin kadang-kadang bocor di kawasan radiator, di kawasan hose, water jacket, di blok, macam-macam lah bocor air. Jadi bila cek-cek tak jumpa. Masalah yang dalam enjin mungkin kos sangat tinggi. So menggunakan Magnic radiator stop leak sangat jimat. Mudah, masuk je dekat sini, running macam biasa. Macam tukar coolant je. So yang ni untuk minyak hitam yang bocor. Mungkin di bahagian piston ring dah start makan, mungkin di bahagian valve seal. So kos-kos benda nak buat benda tu semua sangat-sangat besar. So dapatkan set combo radiator stop leak dengan oil leak. Sangat jimat. Boleh pakai dua sekali. So masalah kadang-kadang selalu berlaku dekat RR ataupun kita dah jalan, tiba-tiba temperature naik. Bila kita berhenti tepi, air dah tak ada. So bila ada benda ni dalam kereta, tuang masuk air and then boleh jalan je. Tak ada masalah, tak perlu nak towing, jalan macam biasa. Boleh sampai ke, contoh sini nak pergi ke Kedah, boleh sampai ke Kedah. Dapatkan set combo Magnic.